Setiap titisan air membawa sebuah harapan. Harapan kepada sebuah keluarga, sebuah komuniti dan masa depan sesebuah negeri. Air bukan sekadar keperluan asas, malah menjadi asas kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negeri. Di Kelantan, harapan itu kini diterjemah melalui transformasi sistem bekalan air yang dipacu pengurusan aset air berhad PAAB menerusi pelaburan RM1.63 bilion ke arah menyediakan bekalan air lebih stabil, berkualiti dan mampan untuk rakyat. Pelaburan itu melibatkan pembinaan loji rawatan air LRA Macang, LRA Cica Fasa 2, LRA Tok Bali dan LRA Bukit Cupak selain penggantian paip lama serta usaha mengurangkan kadar air tidak berhasil NRW. Melalui model pembangunan aset PAAB, pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara lebih terancang manakala Air Kelantan Senan Berhad AKSB memberi tumpuan kepada operasi dan penyampaian perkhidmatan kepada pengguna. Menurut Pengurus Besar AKSB Azhar Hanafi, kerjasama erat antara PAAB, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan AKSB sendiri menjadi pemacu utama kejayaan transformasi sektor air di Kelantan. Antara projek berimpak tinggi ialah LRA Macang berkapasiti 120 juta liter sehari, LRA Tok Bali sebanyak 50 juta liter sehari serta LRA Cica Fasa 2 yang menambah 20 juta liter sehari kepada kapasiti bekalan air negeri. Sementara itu, LRA Bukit Cupak dilengkapi teknologi skadar dan telemetri yang membolehkan tekanan air, kadar aliran dan operasi sistem dipantau secara masa nyata sekaligus mempercepat pengesanan gangguan dan meningkatkan kecekapan operasi. Selain itu, paip kritikal turut diganti di bawah program pengurangan NRW kebangsaan bagi mengurangkan kehilangan air dan memperkukuh sistem agihan. Jangka sehingga 2031 kita dah boleh tukar paip AC yang lama tu lah kan. AC yang lama ni kepada 1,300 kilometer. Macam setakat ni dah siap lebih kurang 250 kilo, mana akan ada lagi 1,000 lebih kilo lagi lah untuk disiapkan. Jadi kita harap pengurangan NW pun dia akan berjalan sejajar dengan siap loji-loji. Transformasi ini dilaksana secara berperingkat dan manfaatnya mula dirasai di beberapa kawasan, namun pendaik tarafan menyeluruh memerlukan masa kerana sistem bekalan air negeri telah beroperasi sejak beberapa dekad lalu. Baik, isu bekalan air di Kelantan kini memasuki fasa baru apabila PAAB bersama dengan AKSB terus memperkukuh pembangunan infrastruktur bekalan air di negeri ini. Antara projek utama ialah pembinaan loji rawatan air di beberapa lokasi yang dijangka meningkatkan kapasiti bekalan air bersih secara berperingkat menjelang tahun 2030. Melalui model pembiayaan PAAB, projek-projek berimpak tinggi ini diharap dapat memberi manfaat kepada lebih ramai penduduk Kelantan dengan bekalan air yang lebih stabil dan berkualiti. Dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, rakyat Kelantan dijangka menikmati sistem bekalan air yang lebih moden, cekap dan berdaya tahan. Jadi alhamdulillah kita setakat ini pada kualiti air pada sekarang begitu memberasakan ada peningkatan dan alhamdulillah ia bertambah baik dari segi kualiti air di Pasar Siti Jah sendiri. Dan insya-Allah kita di Kelantan pun ia akan menjadi bertambah baik. Kau molek dah kualiti comel dah. Air berhubung pun comel dah. Tapi nak molek lagi bagus. Air di Kelantan ni okey. Tengah tu tempat-tempat kawasan alhamdulillah. Makna air tu bagus. Makna kawasan pasar ni tak ada masalah dah sekarang ni. Sebab saya ni bagai penolong jugalah bagi di pasar ni. Makna kalau tak ada air saya kena tolong urus dengan buah persatuan ABI lah. Makna lah ni air di Kelantan satu tempat okey. Di Kelantan ni Kota Baru makna tempat-tempat di pasar ni okey. Lebih daripada sekadar pembinaan loji dan pemasangan paip, transformasi ini mencerminkan komitmen PAAB dan AKSB dalam memastikan setiap titisan air yang dirawat sampai kepada rakyat secara lebih stabil, berkualiti dan mampan. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Kelantan FM.